lelaki bagi nafkah RM8,200 sebulan. Siap bayar driver, siap bayar orang masak, pun masih kena cop abaikan tanggungjawab. Korang ni buta perut ke buta hati? Mari kita bedah sikit otak netizen yang terpaling function kat komen tu. Chezinash reveal dia bayar RM8,200 sebulan. Dengar sini makcik bawang sekalian, RM8,200 tu gaji manager tau. Dia bayar rumah, kereta, bil air api, internet, driver hantar anak, sampai makan tengah hari anak pun dia upah orang masakkan. Korang yang komen tak cukup tu, laki korang bagi berapa? RM500 pun semput kan? Cermin diri dulu sis. Lepas tu ada pula kaum kerabat dan geng feminis acah-acah tanya, ikhlas ke bagi? Kenapa kalau bekas isteri kahwin lain, tarik balik kemudahan? Hello, guna otak lah sikit. Feminis kata strong independent woman kan? Tapi bila bab duit, nak suruh bekas laki tanggung sampai kiamat. Chezzy cakap simple je. Kalau bekas bini kahwin lain, tanggungjawab nafkah kemewahan, rumah besar, kereta free tu, jatuh kat suami barulah. Takkan bekas laki nak kena tanggung biawak hidup kot. Nafkah anak dia tak kacau. Tapi, kalau dah ada suami baru, biar suami barulah yang function. Jangan jadi parasit. Ada pula si Hana ni cakap semua ni wayang. Sis, Chezinash repair kereta bekas bini RM12,000. Lepas tu RM8,000 lagi. Chezinash sendiri duduk rumah sewa sederhana, internet pun tak ada, demi nak bagi anak-anak dan bekas bini selesa kat rumah lama. Tu pun korang kata dia abai. Korang nak dia jual buah pinggang baru korang puas hati ke? Paling kelakar, bila korang sibuk menyalak, korang tak sedar korang tengah sabotaj rezeki bekas bini dia. Chezinash dah cakap, kalau korang kepoci lebih-lebih, silap-silap dia tarik balik semua kemudahan ekstra tu, tinggal nafkah wajib je. Masa tu, siapa yang rugi? Bekas bini juga. Jadi kepada netizen dan geng terpaling backup wanita tanpa usul periksa ni, baik korang diam. Lelaki kalau dah jalankan tanggungjawab T20 macam ni pun, korang fitnah, memang korang tak layak dapat lelaki baik.